Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Halo semuanya cuy, bertemu lagi bersama saya Abang AP di channel kesayangan korang Hafifi Marzuki. Jadi macam biasalah, kita awalkan kita punya video dengan giveaway. Saya akan mengadakan giveaway buah melon ini dia, yang berharga 1 bilion ataupun banyak lagi guys. Giveaway saya sebenarnya banyak lagi. Buah melon ni ada banyak tu, korang tengok. Semuanya 1 bilion something macam tu lah saya akan melakukan giveaway. Jadi korang mana yang nak join, korang boleh komen dekat bawah username korang. Pastikan korang dah subscribe dan tonton video ini sampai habis. Dah, ini dia. Melonnya besar kan? Nah, kalau korang tak percaya ni, saya tunjuk ni harga dia. Ni harga dia berapa ni cok? Yang penting 1 bilion something macam tu lah kan. How much is this word? Ni korang tengok ni. Tu 1.1 bilion. Nah, itu dia giveaway untuk video yang ini. Jadi kita kembali kepada tajuk asal, cara membuat glitch unlimited masa sprinkler. Masa sprinkler maksudnya waktu sprinkler tu kan ada masa kita akan buat glitch ataupun bagi waktu tu terhenti. Macam mana caranya bang? Ini saya tunjukkan korang tu. Kan ada timing tu, basic sprinkler ada timing, tapi masanya terhenti guys. Korang perasan tak? Masanya terhenti. Dia dekat 5 minit aja cok. Lepas tu kalau kita cuba, kita letak sprinkler yang lain guys. Mana sprinkler yang lain, dekat mana ya sprinkler? Kita cuba kita taruh sprinkler yang lain. Contohnya kita taruh godly sprinkler, advanced sprinkler guys. Kita taruh advanced sprinkler. Apakah masanya terhenti juga? Iya coy, advanced sprinkler masanya terhenti. Bermakna master sprinkler pun masanya terhenti dan semua masanya terhenti. Cara nak buat glitch ni macam mana bang? Cara nak buat glitch ni senang guys. Cara nak buat glitch ni senang. Korang tengok kan masanya terhenti. Cara buat glitch ni macam ini guys. Mula-mula sekali korang letakkan sprinkler di sini. Atau saya padam dulu lah guys. Saya padam dulu lah ni. Saya padam dulu, okay. Saya padam dulu sprinkler ni. Padam confirm. Untuk korang saya sanggup padam lah siap. Saya padam balik sprinkler ni dan saya akan lakukan ulang cara untuk mendapatkan glitch ataupun bug sprinkler ini guys. Pertama-pertamanya korang perlu ada sprinkler ni. Lepas tu korang letak satu sprinkler. Dia perlukan dalam 5 sprinkler hingga ke 10. Kadang-kadang kalau luck korang tinggi, korang hanya perlukan 2 sprinkler macam ni. Korang letak sprinkler kat sini. Masanya terus terhenti guys. Apa yang saya cuba lakukan adalah korang letak sprinkler dekat sini. Ini nanti korang tak puas hati guys kalau macam ini kan. Okey lah, saya reload lah. Saya keluar dan saya akan masuk balik lah guys. Saya keluar dan saya akan masuk balik. Benda ni boleh dilakukan dekat private dan public server guys. Saya dah cuba banyak kali dah. Saya keluar, saya masuk balik guys. Untuk kepastian korang lah kan. Depan muka korang saya buat ni. Depan muka korang saya buat ni glitchnya. Dan ini glitchnya dah 1 hari ni guys, belum diselesaikan lagi. Okay, itu kan masanya kan bergerak tu kan. Tu korang tengok 4, 4, 2, 4, 1 kan. Jadi korang padam sprinkler yang korang dah taruh tu. Okay, dia caranya macam ni guys. Korang padam, confirm. Okay, kita mula daripada awal. Okay, ini korang kan baru login. Lepas tu korang cari sprinkler. Sekejap, saya buang dulu ni dekat bawah ni. Saya buang dulu. Cari basic sprinkler. Advanced sprinkler boleh untuk saya tunjukkan bukti lagi. Mana pula sprinkler saya ni? Basic. Okay, ini dia basic sprinkler yang korang nak. Okay, kita perlukan shovel dan basic sprinkler. Okay, mula-mula sekali ni sprinkler pertama taruh pump. Kan dah taruh kan tu. Ada masanya bergerak kan. Okay, lepas tu korang padam pump. Padam, confirm, taruh lagi. Lepas tu korang padam laju-laju guys. Benda ni kena laju-laju. Padam. Lepas tu korang taruh lagi. Tu. Cuma perlukan 2 sprinkler guys. Masanya dah terhenti. Tu, masanya dah terhenti guys. Bila masanya sudah terhenti, korang boleh taruh sprinkler lain. Okay, saya taruh berjauhan lah sprinkler ni. Pump. Tu, advanced sprinkler.
Masanya terhenti. Benda ni boleh dilakukan kepada semua jenis sprinkler. Okey, saya cuba honey sprinkler guys. Saya cuba honey sprinkler. Honey sprinkler. Okey, saya cuba honey sprinkler kan. Honey sprinkler. Okey, honey sprinkler saya akan taruh di mana guys? Saya akan taruh di sini lah kan, honey sprinkler. Tu. Masanya terhenti 1 minit. Masanya terhenti guys. Cuma kekurangan glitch ini, korang tak boleh log out. Bila korang log out, dia akan putar balik masa seperti sedia kala. Jadi itu adalah tutorial untuk mendapatkan glitch unlimited masa, glitch apa benda semua. Yang penting sprinkler korang tidak akan hilang. Itu dia infinity ni. Itu dia daripada saya, tutorial glitch sprinkler daripada Abang AB. Jadi mana yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan kita jumpa di masa yang akan datang dalam tutorial Grow a Garden yang lain. Bye bye.